Saya tak pandai cakap Cina, walaupun Tok Wan saya Cina. Dia orang soal pula, dah Tok Wan hang nak balik mana? Bila aku suruh hang balik? Tak ada perkataan balik pun. Saya 5 minit ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Cikgu Bat, pengacara, bila hang pandai cakap Cina? Yang berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Tausaha Agung PAS, Dr. Dominik, Presiden Gerakan, Datuk Alwi, Wakil Perdana UMNO, Datuk Seri Mukhris, Presiden Pejuang, rakan-rakan ahli parlimen, PN yang ada di depan, BN yang ramai, tuan-tuan sekalian, saya harap pertemuan kita yang panas di Negeri Sembilan dalam piaraan ini telah menghasilkan satu pengalaman yang sangat berharga untuk saya dan tuan-tuan, khususnya untuk orang Negeri Sembilan. Saya saksikan dalam tempoh beberapa hari ini, ramai orang telah mula belajar sejarah. Sejarah ni tuan-tuan, orang belajar untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu, memahami apa yang terjadi pada masa ini dan merancang untuk pada masa depan. Kalau sejarah itu baik, kita rancang untuk diteruskan. Kalau sejarah itu pilu, sedih, kita rancang supaya ia tidak berulang lagi. Itulah sejarah. Jadi apa yang baik kena disebut. Betapa hebatnya nenek moyang kita sewaktu menerima semua orang yang berada di sini untuk menjadi rakyat tanah Melayu. Baiknya kita, maka kena disebut supaya tak ada yang dilupakan. Takkanlah benda baik tak boleh sebut. Saya pening bila sejarah tidak dapat diterima sebagai satu hakikat. Dan tak ada orang boleh patah balik untuk membetulkan kejadian pada masa lalu. Kita sebut tu untuk pedoman pada masa ini dan pada masa akan datang. Tapi oleh kerana mungkin tak faham bahasa, saya tak pandai cakap Cina, walaupun Tok Wan saya Cina. Dia orang soal pula, dah Tok Wan hang nak balik mana? Bila aku suruh hang balik? Tak ada perkataan balik pun. Saya gambarkan negara-negara yang saya sebut tu adalah negara itu dan kaitan penduduknya. Saya takkan nak kena habaq sampai Scottish duduk di Scotland, Swedish duduk di Sweden, Irish duduk di Ireland. Takkan nak kena habaq sampai macam tu. Kita habaq ada dekat ni lah supaya orang boleh nampak. Thailand, China, India, Kemboja, Vietnam. Itulah gambaran tanah ataupun negara dengan orang yang mendiami tanah tu. Saya nak habaq kata tanah ini didiami oleh orang Melayu. Namanya Tanah Melayu. Simple itu pun tak faham. Sesimpel itu. Macam mana tuan-tuan nak serah negeri kat mereka? Tak boleh. Orang yang tak boleh faham semudah persoalan semudah itu, dia tak faham dan dia usaha untuk belit, memutar belitkan, menokok tambah supaya timbul kemarahan, timbul kebencian, timbul salah sangka, supaya kita bergaduh. Orang macam ni tak boleh jadi kerajaan tuan-tuan, kena tolak hari ni. Orang yang nak memerintah negara ni, dia kena terdiri daripada orang-orang yang faham akar tanah ini apa.
Dia tak boleh main duduk tengah. Dia kena faham latar belakang. Sama macam kita masuk duduk di kampung tu lah. Kena kenal lah Tok Imam siapa, Tok Mulu siapa, dia KK siapa, baru boleh duduk dalam tu. Ni main duduk tengah, nak lupakan semua sejarah. Mana boleh. Orang tuan-tuan, orang putih, balik. Kebanyakan sejarah kita ni ditulis oleh orang putih. Dia berkata yang kalah meratap, yang menang menulis sejarah. Kita baca banyak bahan-bahan sejarah dan kita akan temui betapa indahnya orang-orang yang baik hati telah berkorban begitu banyak. Saya habaq dalam ucapan saya tu, orang Cina boleh berniaga dalam kampung Melayu, orang India boleh duduk dalam kampung Melayu. Itu hakikat yang sebenarnya, bukan saya reka. Dan orang yang baik-baik macam mana lihat tuan-tuan, kena bagi negeri untuk mereka perintah. Bagi jaga negeri kita ni supaya aman. Damai, makmur. Tak ada masalah apa kita. Hari ni di Kedah, Datuk Seri Mukrih ni bekas Menteri Besar Kedah. Ada 3 sekolah Cina, sekolah persendirian. Datuk Seri Mukrih ingat, tiap-tiap tahun kita bagi kat sekolah persendirian Cina ni 100,000 untuk bantu dia lah. Oleh kerana banyaknya sekolah Cina di Kedah ni, 300,000 tu kita pecah bagi sekolah lain sikit-sikit. Hari ni masuk paper, sekolah ni, 3 sekolah persendirian ni tak mampu bayar cukai tanah. Ada tunggakan di 2, Simin dan Kek Hua, 444,000 tunggakan cukai tanah. Sekolah ni bukan berasaskan keuntungan. Mereka sekolah persendirian, mereka juga menyumbang kepada pembentukan anak-anak bangsa kita, anak-anak di negeri kita, di negara kita untuk menjadi budak pandai. Tapi mereka mengharapkan sumbangan daripada rakan-rakan, orang-orang berniaga, kalangan orang-orang Cina untuk bantu sekolah tu. Tapi oleh kerana cukai tanah terlalu tinggi, hari ni masuklah esko, saya pertimbang rakan-rakan esko di Kedah. Saya kata tak bayar langsung tak patut sangat. Daripada 444,000 tunggakan tu tuan-tuan, kita hapuskan 90%. Dia cuma bayar 44,000 lah. Katakan tak baik tu. No. Banyaklah benda-benda baik kita buat, cuma kita buat baik ni tak mahu habaq orang. Kita buat sengap-sengap, tapi hak ni kena habaq lah juga. Dia kata kita resis. Adakah muka aku ni resis? Tuan-tuan sekalian, di Kedah semuanya berjalan dengan baik, aman, harmoni. Orang Cina, orang India, orang Siam, kami lebih majmuk. Kami ada orang Siam, ada Songkran, ada Tambun. Tiap-tiap tahun duk mandi ayak buat tu tak ada sebab kacau. Semok lah nak semok botol drum pun tak ada kacau, tak ada gangguan apa. Harmoni, aman, damai di Kedah. Itulah gaya pemerintahan Perikatan Nasional yang telah kita persembahkan 6 tahun ni. Bukan saja pelaburan masuk tertinggi dalam sejarah dalam tempoh 6 tahun ni, 183 bilion di Kedah. Oh, daripada habaq atas Pulau Pinang je tera. Hoi, Kedah pun tera hoi. Hidup kita aman. 4 tahun ke belakang ni bajet kita semua surplus. Yang terakhir surplus 48 juta. 48 juta bagi state besar. Surplus. Jaga duit dengan elok, jaga orang ramai dengan elok. Sekolah pondok tak mampu kita tolong, sekolah agama tak mampu kita tolong, sekolah Cina tak mampu pun kita tolong. Kok mana kata kita resis tu? Tak betul tuan-tuan, pok ni kira nak bagi orang keliru. Tuan-tuan, orang yang mendapat habuan daripada kekeliruan orang ni tak boleh jadi kerajaan. Jadi jangan undi Pakatan Harapan. Walaupun tuan-tuan Melayu, tuan-tuan Cina, tuan-tuan India, tuan-tuan kaum apa pun yang boleh mengundi di Negeri Sembilan,
fikir jauh sikit, fikir masa depan. Orang-orang yang tenang, orang-orang yang berfikir panjang, yang faham di belakang dan di depan. Kata harapan ni tuan-tuan, dia hanya dapat peluang biar keadaan menjadi panas. Sebab tu dia gelombang dia merah. Kita tak dalam ditekan, dihenyak, dia apa pun, esok boleh nak ambil statement. Kita main duk gelak je pun. Kita akan dah buat salah apa. Kalau kita main lawan hujah, nak berlawan apa manja ni, tak mengadu kat pak, tak mengadu kat pak. Apa barang macam ni, tak payah lawan lah. Betul sekali, saya harap rakan-rakan kita di Negeri Sembilan, di semua DUN yang kita bertanding, berilah undi kepada Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang ada di dalamnya PAS, Wawasan, Gerakan, Pejuang tak kira no, Barisan Nasional, yang akan mewakili tuan-tuan membentuk satu kerajaan baru di Negeri Sembilan Darul Khusus. Orang-orang muda yang telah ada pendirian, yang belum ada pendirian, yang bekerja jauh dan dekat, saya rayu untuk adik-adik semua, rakan-rakan, baliklah mengundi. Kali ini pengundian pilihan raya negeri penting. Seminit tak sampai lah. Sangat-sangat penting. Jadi tuan-tuan semua yang ada di luar, ada di Kuala Lumpur, ada di Johor, ada kat Melaka, baliklah ramai-ramai, jalankan tanggungjawab supaya pada 1 Ogos 2026 tuan-tuan semua terbabit dalam satu peristiwa besar, mencipta sejarah, menumbangkan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.